Penggemar seafood, jangan scroll. Jom kita masak. Cairkan Anchor Salted Butter yang dihasilkan 100% daripada susu lembu New Zealand. Tumiskan bawang putih, cili padi dan daun kari sehingga naik bau. Masukkan Anchor Cooking Cream, biarkan sehingga mendidih. Masukkan Anchor Cheddar Cheese Slices yang kaya dengan rasa berlemak. Selepas keju cair, masukkan clam dan tunggu sehingga ia masak sepenuhnya. Taburkan serbuk paprika dan gaul rata. Masukkan garam dan serbuk perasa. Taburkan daun sup sebagai kemasan. Butter clam with mantau dah pun siap. Next, apa pula ya? Cairkan Anchor Salted Butter yang kaya dengan rasa berkrim. Tumiskan bahan kisar bersama serbuk kari, gaul sebati. Tambahkan sedikit air, masukkan daun kari serta serai, tumis hingga wangi. Tambahkan santan, kemudian masukkan udang dan juga sedikit air. Akhir sekali, masukkan keju Anchor Cheddar Cheese Slices yang lembut teksturnya serta perasakan dengan garam dan serbuk perasa. Gaul sehingga sebati. Kari udang berkeju siap untuk dihidang. Jangan lupa untuk sajikan butter clam with mantau bersama Verlief minuman susu kutub Probiotic Plus. Setiap rasa, ada cerita. Jangan lupa cuba ya.